Ini pauh rengan, light mango. Pauh rengan ataupun mangga telur. Kita baru ambil daripada pokok. Nampak tu? Getah basuh harga tu. Oh, sedap molek. Bang wangi harga ni. Buah segar ambil pokok ni. Ni kita nak buat conik nis Nak makan pauh rengan, conik nis Sedap ni pauh rengan ambil pokok ni. Buah yang rapuh, kerut-kerut. Besar-besar buah. Kekong. Tak makan. Ni conik nis Conik nis tumbuk. Siap dah. Kita nak makan dengan pauh rengan. Kita gula, garam, lada, cengek dengan nis buah sikit kak. Kenyek Kalau nak buah belacan sikit. Orang ada udang kering, buah udang kering sikit. Kita tak ada udang kering belacan, tak ada makan gini lah, kita dah mudah. Sedap ni. Pauh rengan kacang nis tumbuk. Pauh rengan kita pilih ada kuning-kuning sikit kan sedap. Apa tu? Dia tidak ada itu mana lah, tidak ada masih purit benar. Mau kuning-kuning sikit pun dia rapuh lagi, kita baru ambil pokok ke. Ambil pohon. Tu. Dia kuning-kuning sikit yang mekar ni, pah mekar tengah kita apa. Dia mekar, dia kuning-kuning ni dia masak pohon dia rapuh. Koyak kulit Baru sedap makan. Kata koyak pun tak apa kulit dia ni kerah. Kalau gigi kukuh boleh kekah kulit kita puruk-puruk gitu. Koyak dulu apa habis. Ni kalau ija dang tu dia itu. Dia putih benar tak juga. Koyak dulu kuning-kuning sedap tu. Dia apa mekar ni masak benar. Dia pauh rengan ni kalau dia masak gini dia manis. Manis letih dia putih, dia masak purik ni. Kerak dulu. Boleh pinggir mudah nak makan. Pauh rengan ni hok masak, manis letih gula. Nah, gini ni masak sikit. Masak pun sedap ni Apa kerut-kerut. Orang ambil pokok. Kita duk main lah kebun. Tu dah kita kerak-kerak boleh pinggir Kita cucuk conik tadi Kita nak makan cucuk gini sedap Nak makan cecah pun boleh. Kita suka cucuk gini. Nak cecah kak ambil on ni kak cecah macam ni. Mari nak makan conik kak. Betul-betul gini kak. Dia atas rokah kak. Atas gerai depan rumah. Kait-kait pauh kak. Koyak-koyak makan conik. Sedap. Kalau kacang ni bawah hanu. Makan dah kita dah. Makan dah. Mama kita tunggu dah tak gerai nak makan mula pula makan buah pula. Kita duk kapung gini lah. Makan canek-canek pauh rengan. Macam ni saya tak pada. Ni suasana kapung ni. Kita nak ke suasana. Kapung kat gini lah suasana dia. Makan canek tep-tep duk tergerai. Nyakut bah, nyakut.